Strategi asas jana keuntungan dengan emas. Pertama, beli emas sebagai simpanan jangka panjang sebagaimana membeli hartanah pelaburan untuk dijual pada suatu masa nanti. Beli, simpan dan jual apabila hendak ambil keuntungan. Kita dapat keuntungan hasil kenaikan harga emas dalam jangka panjang. Mungkin ada yang bertanya, benarkah harga emas sentiasa naik? Bandingkan harga emas 5 hingga 10 tahun lepas. Pasti jauh lebih murah berbanding sekarang. Perhatikan harga barang keperluan. Bukankah ia naik dari tahun ke tahun? Kalau harga barang naik, harga emas juga pasti naik. Ini sebab duit kertas sentiasa susut kuasa belinya dari tahun ke tahun sebab dimakan inflasi. Strategi kedua dipanggil trading, iaitu beli harga rendah, jual harga tinggi secara kerap. Strategi ini hanya sesuai untuk jenama emas yang menyediakan platform jual beli secara real time mengikut harga emas dunia. Di Malaysia, antara syarikat yang menyediakan platform begini ialah Public Gold yang harganya disemak setiap 20 minit. Strategi yang paling senang bagi sesiapa yang ada modal. Jadi business owner syarikat emas Public Gold. Kemudian, bagi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan simpan emas. Bimbing mereka tentang pelaburan emas yang betul. Setiap orang yang membeli melalui aplikasi khas, anda dapat royalty. Kesimpulannya, simpan emas untuk jangka panjang. Beli, simpan, tunggu harga naik dan jual bila perlu. Trading emas secara aktif. Beli rendah, jual tinggi menggunakan platform real time seperti Public Gold. Jadi usahawan emas Public Gold. Bina empire sambil bantu orang ramai celik emas dan jana royalty berterusan. Apapun strategi yang anda pilih, emas terbukti kalis inflasi dan pelindung kekayaan dalam jangka masa panjang. Ia bukan sekadar pelaburan, tapi perlindungan duit nilai anda. Saya dealer aktif Public Gold dan ingin bantu ubah hidup 1000 keluarga capai impian mereka. DM saya untuk saya bantu langkah demi langkah. Ingat, bukan emas yang buat kita kaya, tetapi ilmu. Ingat emas, ingat Public Gold.